Waalaikumsalam. Minyak jangan duk habis, minyak tak ada semalam aku main dah. Minyak tak ada lagi, tuang mana buah mana? Anak haram tembak ni, babi tu. Seorang pemandu lori dilaporkan bertindak kurang sopan selepas tidak dibenarkan mengisi minyak di sebuah stesen minyak di Pulau Pinang. Menurut perkongsian yang tular di media sosial, kejadian itu dipercayai berpunca daripada dasar stesen berkenaan yang hanya membenarkan kenderaan tertentu, termasuk lori berdaftar, mengisi minyak menggunakan akaun khas. Pemandu terbabit mendakwa layanan yang diterima tidak adil kerana mendakwa terdapat lori lain dibenarkan mengisi minyak. Walaupun memiliki kad bersubsidi, dia diminta untuk mendapatkan perkhidmatan di stesen lain, selaras dengan prosedur yang ditetapkan pihak pengurusan. Susulan kejadian itu, tindakan pemandu berkenaan mengundang reaksi negatif daripada orang ramai. Rata-rata menyifatkan tingkah lakunya sebagai tidak wajar, terutama apabila didakwa menggunakan kata-kata kesat serta tidak menghormati staf yang lebih berusia. Apa dah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minyak jangan duk habis, minyak tak ada semalam aku main dah. Minyak tak ada lagi, tuang mana buah mana? Anak haram tembak ni, babi tu. Semalam pukul 12 aku main, minyak tak ada. Ini minyak tak ada. Anak haram muhbah ni. Assalamualaikum kak, saya nak bawa minyak boleh tak? Saya nak bawa minyak boleh tak? Minyak tu? Minyak diesel. Diesel tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak sat lori merah ni isi boleh? Kami last ni. Last pada siapa? Malam saya main pukul 12 tengok CCTV saya main malam lah. Lori merah juga duk isi. Lepas tu mereka abang tak boleh isi. Kan minyak untuk mereka saja. Abang bagi betul-betul. Aku report KDN. Cik, kami... Abang je betul kat aku. Pasal apa aku tak boleh isi minyak? Semalam saya main Pak Long. Okey, minta maaf Pak Long lah. Semalam saya main dah. Pukul 12 buka CCTV. Lori merah dah isi dah semalam. Saya duduk belakang dia semalam. Bangla main abang kata, abang tak boleh isi minyak habis. Saya keluar. Ni saya main takkan saya nak kenal lagi. Pasal apa takkan untuk depo saja. Minta maaf. Abang saya pasal apa? Saya niat tak langsung kan. Bagilah kat saya 100 liter. Saya cakap dengan bos. Cakap. Dia aku report je weh. Gambang pun isi minyak dah tak aku. Ya cik, tenang cik. Jangan marah-marah dulu. Kami ikut arahan. Ikut arahan siapa? Arahan Tok Kemo? Bukan Toke. Satu ada bumbu aku. Bukan. Kami ikut arahan ni. Arahan apa? Arahan daripada Kaltex juga. Daripada siapa? Kuat sikit dengar. Cik nak rakam je. Daripada siapa? Kami pun stok kurang. Stok kurang bagilah saya 100 liter dulu. Semalam saya main dah. Cik tenanglah. Janganlah nak ni. Aku minyak tak ada. Tak kira awak ambut nak tuntun aku lah. Aku bukan main nak curi minyak. Ya agak bagi minyak tu. Jatuh minyak kepala bapak apa. Bukan aku nak main curi. Bagilah kat aku 1 liter bila aku jalan cari minyak lain ni. Habis betul. Jom. Stok tak ada. Stok kalau bapak apa je tak sat lori merah tu isi boleh. Jangan main dengan aku. Isi barang tak boleh. Malah aku main dah pukul 12 tak ada. Tak boleh isi. Padahal lori depa isi boleh. Mana nak kau tim lagi main tahu mana agak-agak Kaltex cakap minyak tak ada Lori luar tak boleh isi Ini lori boleh isi Hamba tengok Ini lori boleh isi minyak Faham jalan Tu. Hamba tengok Lori nak isi tak boleh. Kroni ni apa boleh.